Pada video kali ini, saya nak berkongsi dengan kawan-kawan anak pokok mangga yang saya tanam. Usia anak pokok ni dalam 4 ke 5 bulan kawan-kawan. Dan di sini saya nak tunjuk anak pokok ni sudah ada serangan penyakit dan perosak. Serangan adalah pada daun dan batang, seperti yang saya tunjuk di dalam video ni. Setakat ini, semburan kawalan perosak cuma saya buat sekali sahaja dan pembajaan pun baru sekali. Untuk kawalan awal, saya buang daun-daun yang terkena penyakit. Manakala daun-daun yang ada serangan serangga perosak, saya biarkan sahaja kerana saya akan buat semburan kawalan perosak sebentar lagi. Kawalan serangga perosak, saya menggunakan Organic Garden Neem Oil. Ini merupakan semburan kali kedua sepanjang saya menanam anak pokok mangga ini. Semburan saya lakukan pada setiap anak pokok yang saya tanam. Dan saya fokuskan semburan di bahagian bawah daun kerana di sinilah terletaknya serangan serangga perosak. Setiap daun-daun yang ada ni kena belik satu persatu untuk mengetahuinya. Mungkin pada permukaan daun nampak elok tetapi ada serangga perosak di bawahnya. Semburan pada permukaan daun tidak akan memberi kesan kepada serangga perosak ini. Adalah lebih elok sekiranya anak pokok ini disembur dari pucuk sehinggalah media tanamnya. Bahan-bahan daripada semburan ini adalah neem oil dan cuka kayu. Selain mengawal penyakit ataupun perosak, neem oil dan cuka kayu ini memberi kesan yang baik juga untuk media tanam. Secara tidak langsung, semburan yang kita buat ini akan membantu pokok ini menjadi lebih sihat dan subur. Untuk mendapatkan hasil yang optimum, semburan kita boleh lakukan setiap hari pada minggu pertama. Dan seterusnya pada minggu kedua kita boleh selang-selikan. Sekiranya pokok tiada serangan penyakit, semburan boleh dilakukan seminggu sekali. Dan selepas itu kawan-kawan, kita boleh lakukan pembajaan. Berilah beberapa butir sahaja baja untuk anak pokok ini dan kemudian kenalah disiram.